Nabi kata mereka adalah golongan yang masa di dunia dulu mereka keluar mencari nafkah membawa 3 niat. Yang ni lah saya kata nak jadikan plus tu. Kita dah A dah, dah datang dah A dah, nak plus tu. Nabi kata mereka keluar cari nafkah membawa 3 niat. Siapa bawa 3 niat ni, bukan takat Allah ampunkan dosa-dosa dia, tetapi juga Allah akan bangkitkan dia di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya bercahaya seperti bulan di malam purnama. Pertama, niat adalah supaya dia tidak menjadi manusia yang meminta-minta. Maknanya kita keluar kerja ni kenapa? Supaya aku tak susahkan orang. Aku tak susahkan bini aku tak susahkan mak ayah aku tak susahkan kawan-kawan aku nak kena pinjam, nak kena tanggung aku. Tuan-tuan, meminta-minta ni adalah benda yang Nabi tak berapa berkenan. Kata Nabi SAW, manusia yang suka meminta-minta. Meminta-minta ni maksudnya dia bergantung kat orang, dia minta duit orang, jajak pinjam, pulang tak pulang. Kata Nabi, dia telah pun membuka pintu kefakiran. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kalau ada kawan-kawan yang tuan-tuan jumpa yang jenis suka meminta, suka pinjam, suka ambil duit orang ni kan. Bagilah sikit 50, bagilah sikit 100. Tuan-tuan kalau tuan-tuan jumpa lagi 5 tahun akan datang, dia tetap orang yang sama. Sebab dia telah membuka pintu kefakiran.